Pagi yang indah penuh ceria dan penuh bermakna ini, kami bawakan anda majlis simbolik pemakaian lencana Jalur Gemilang pada pakaian seragam murid peringkat SMK Seri Intan tahun 2025. Majlis yang diadakan pada hari ini merupakan satu komitmen bersama bagi memastikan semangat patriotisme dan cinta akan negara dalam kalangan murid dan warga pendidik terus kekal dan subur. Objektif utama pemakaian lencana Jalur Gemilang pada pakaian seragam murid. Pertama, untuk meningkatkan semangat patriotisme, menerapkan nilai cinta akan negara dalam kalangan murid dan warga sekolah melalui simbol Jalur Gemilang. Yang kedua, memupuk perpaduan, melambangkan perpaduan antara murid dari pelbagai kaum, budaya dan latar belakang di Malaysia. Yang ketiga, menonjolkan identiti kebangsaan, mewujudkan sikap bertanggungjawab dan berdisiplin serta mewujudkan perasaan bangga dan tanda penghormatan terhadap negara. Dan yang seterusnya, menguar-uarkan kepada warga sekolah khususnya secara khususnya dan masyarakat amnya berkaitan pemakaian lencana Jalur Gemilang pada pakaian seragam murid. Antara simbolik pemakaian lencana Jalur Gemilang pada pakaian sekolah, hari ini kita akan memperkenalkan pemakaian lencana Jalur Gemilang sebagai satu lambang kebanggaan, kesatuan dan semangat patriotisme. Lencana kecil ini bukan sekadar hiasan di dada, tetapi lambang besar sebuah jati diri kebangsaan. Kita perlu memakai dan menjaga lencana ini dengan rasa bangga dan penuh rasa hormat. Rakan-rakan jangan sesekali membiarkan lencana ini rosak, kotor atau dibuang sewenang-wenangnya. Jika kita menghormati lencana Jalur Gemilang, secara tidak langsung kita menunjukkan rasa cinta kepada negara. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurbaya binti Harisham, wartawan TV PSS. Hari ini sekolah kami mengadakan majlis pelancaran pemakaian lencana sekolah peringkat sekolah. Cikgu, apakah objektif utama pemakaian lencana Jalur Gemilang ini? Terima kasih kepada pihak TV PSS sekolah. Dan untuk majlis simbolik pemakaian lencana Jalur Gemilang pada pelajar pada pagi ini, antara objektif utamanya lah untuk menyemai semangat patriotisme dalam kalangan anak-anak pelajar yang dipupuk daripada kecil lagi supaya semangat itu terus kekal dan dapat diadaptasikan dalam kehidupan seharian. Bagaimanakah pula dengan sambutan pelajar dan warga sekolah terhadap majlis ini? Alhamdulillah, kita tengok pada pagi ini pelajar teruja dengan majlis pemakaian Jalur Gemilang yang kita adakan pada pagi ini, dan rasanya pelajar begitu bersemangat untuk menyemai lencana Jalur Gemilang di dada mereka. Apakah harapan cikgu kepada pelajar terhadap pemakaian lencana Jalur Gemilang ini? Cikgu berharap agar anak-anak pelajar
selepas pada hari ini dapat menyemat semangat cinta dan semangat patriotisme di dalam diri mereka sejajar dengan pemakaian jalur gemilang yang kita adakan pada pagi ini. Dan diharapkan dengan pemakaian jalur gemilang ini, anak-anak pelajar semangat cinta akan negara akan lebih berkobar dalam diri mereka. Terima kasih cikgu. Okey, sama-sama. Apakah harapan cikgu kepada pelajar SMK Seri Intan terhadap pemakaian lencana jalur gemilang ini? Oh, itu sudah semestinya kita akan mewajibkan pelajar memakai setiap hari sekiranya hadir ke sekolah. Sama ada ianya berpakaian seragam sekolah ataupun satu lagi ialah pakaian kurikulum sekolah atau pakaian sukan. Itu adalah suatu kewajipan. Sekiranya anak-anak pelajar itu gagal, maka ia telah menjadi satu kesalahan kecil di peringkat sekolah Seri Intan. Terima kasih cikgu. Sekian saja daripada kami pada hari ini. Kita berjumpa pada video yang akan datang.